Assalamualaikum, selamat pagi. Jadi hari ni kita ada di Putrajaya. Nak cuba satu track di Putrajaya lah. Ni track motocross. Jadi kita cuba jalan biasa-biasa dulu, sebab kita tak nak main lompat lah. Okay. Motor kereta ni sebenarnya tak berapa sesuai. Kalau jalan biasa boleh lah. Okay, jalan yang pertama ni macam ni lah. Okay, kita off ABS. Ni pun off map. Tak perlu tengok map kat sini. Okay, ni jalan ni macam ni lah. Okay. Sini kena selekor, kena ambil selekor. Memang betul-betul nak main. Andaikan belakang kita bok-bok, tak boleh nak laju lah. Jalan biasa-biasa je. Ini jalan dia. Ni kalau bawa laju dia akan main sekoh kat sini. Dengan kita biasa-biasa tak ada sekoh. Ni pun sama ni. Ni motor kita ni berat ni. Lompatan esoknya. Okey. Selekoh lagi. Okey, ni lompat lagi. Ni kalau suka lompat boleh lah sini. Tak main-main je ni. Ok, ni kira mungkin permulaan lah sebenarnya kat atas ni. Ok, ni kalau tengok ini adalah track motocross lah. Jadi ada beberapa selekoh. Yang tu lompatan pertama, 1, 2, kita ada 3, 4, kita ada 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dan kawasan yang selekoh pun ada banyak lah. Dan kita boleh cuba. Cumanya untuk motor besar ni dia agak berat. Jadi kita nak main tu dia payah sikit lah. Kalau banding yang kawan kita ni, okay, tu side daripada Senayan. Dia bawa sekali dengan anak dia. Jadi kalau motor ringan tu boleh sikit. Motor kita ni berat lah. Tapi boleh cuba kalau nak main. Sebenarnya tak boleh nak laju lah. Melainkan kita yakin, jadi kita boleh buat. Okay, jadi untuk aktiviti akan datang, kita akan jumpa di sini, di track motocross Putrajaya. Terima kasih.